Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Coach Adha daripada Politeknik Ustaz Al-Syah. Baik, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita melakukan putting. Apa dia putting? Putting adalah bola yang kita nak shoot ataupun kita nak masukkan ke dalam gate. So that is putting. So asalnya putting, bola mesti daripada tee off, pukulan pertama. Yang kedua parking, kita dah belajar. Dan yang ketiga putting. Okey. So itu adalah asas. So teknik putting, saya ada 8 biji bola. Bola-bola ni semua saya akan masukkan ke dalam gate. So fokus. Kita dah belajar cara pegangan yang betul. Bola pertama. Okey. Bola kedua. Bola ketiga. Okey, lastly. Ni ada angle yang terakhir, agak susah sikit. Bola yang keempat. So 4 biji bola masuk. Okey. Boleh minit. Baik. Untuk angle tadi kita jadi masukkan 4 biji bola ke dalam gate. Okey, sekarang ni saya akan teruskan dengan bola kelima. Tak masuk. Bola ke-6. Bola ke-7. Dan bola ke-8. Okey. So 7 daripada 8 pukulan kita berjaya masuk ke dalam gate. Maksudnya, kesimpulannya, putting yang saya buat tadi adalah putting yang baik. Setuju? Setuju. Okey. So, practice make perfect. I love football. Mantap? Mantap. Okey, terima kasih. Jumpa lagi di video seterusnya.